Gundit Seo menulis surat lagi kepada saya selepas hari itu, di mana dia menyatakan kesedihan dan penyesalannya atas pembunuhan rakyatnya dan kemusnahan negaranya. Dia juga berkata bahawa jika saya terus tidak melakukan apa-apa, saya akan berakhir dengan perkara yang sama nasib sebagai dia. Saya membaca surat itu dengan teliti dan tidak memberikan Hyun Ki bukti yang mendedahkan niat khianatnya, dan saya juga tidak memberikan sebarang jawapan kepada Gundit Seo. Saya hanya membakar surat itu. Mentaliti saya pada masa itu ialah, jangan risau jika ia belum berlaku. Tetapi kini, semuanya telah berlaku dan tiada apa yang perlu dilakukan mengenainya. Semuanya soal fikiran Hyun Ki. Orang yang mempunyai kuasa itu merenung saya dengan senyap untuk seketika. Dan hanya berkata, jika anda adalah puteri, keluarga anda mungkin akan berakhir dengan nasib yang sama seperti keluarga Diraja Gundit Seo. Tetapi jika anda permaisuri beta, keluarga anda akan selamat dan sihat, puteri atau permaisuri. Eun Rain, terpulang kepada kamu untuk memilih. Saya fikir ini adalah soalan yang tidak munasabah. Setelah memikirkannya untuk masa yang lama, saya bertanya kepada Hyun Ki, dalam hati tuanku, apakah peranan yang dimainkan oleh hamba? Dia seperti tidak menyangka bahawa saya akan bertanya soalan ini. Dia terkedu seketika dan berkata dengan penuh makna, dalam hati saya, awak sentiasa permaisuri. Kalau begitu biarlah saya menjadi permaisuri, walaupun sudah pun. Kini giliran Hyun Ki untuk teragak-agak. Adakah anda pasti? Dengan cara ini, anda telah meninggalkan puak darah anda dan gelaran puteri. Mulai sekarang, anda akan menjadi permaisuri negara sini. Dia merendahkan suaranya dan berkata sedikit serak, kamu, isteri saya. Saya hanya merasakan bahawa dia memegang tangan saya semakin erat. Nampaknya moodnya tidak betul, jadi saya melembutkan suara dan berkata, Kiki, sebenarnya negara saya sudah mati. Tidak kira sama ada saya mahu menjadi puteri atau tidak, saya tidak boleh mengubahnya. Itu fakta dan seperti yang awak katakan, saya sudah berkahwin dengan awak, jadi saya separuh warga negara, jadi tidak mengapa. Kahwin dengan saya. Dia mengulangi kata-kata ini dan tersenyum tidak dapat dijelaskan. Adakah anda serius? Saya tidak dapat memahami apa yang dia fikirkan. Jadi saya menjawab secara tentatif. Jika itu tidak dikira sebagai perkahwinan, adakah ia dikira hantaran secara terus? Wajah Hyun Ki bertukar dingin serta-merta. Saya cepat-cepat menukar kata-kata saya, kahwin dengan saya, kahwin dengan saya. Saya, Eun Rain, sudah berkahwin dengan Hyun Ki. Ekspresinya boleh dikatakan bahawa musim bunga telah kembali ke bumi, dan ais dan salji telah mencair malam itu. Hyun Ki tidak berpura-pura memanggil Gundit Seo, tetapi tinggal di istana saya. Hyun Ki mendakwa bahawa dia akan menebus hari perkahwinan kami. Pada akhirnya, Hyun Ki berkata, Rain, awak isteri saya, air pasang surut, satu demi satu ombak. Hyun Ki menarik saya ke belakang dengan berat hati. Rain, jangan lari, saya ditarik dan tidak dapat berlari. Apabila saya bangun keesokan harinya, matahari sudah naik tinggi. Jarang sekali Hyun Ki tidak pergi ke pejabat. Dia masih tidur dengan selesa dengan saya dalam pelukannya. Saya sangat letih dan tidak dapat bergerak, tetapi saya masih mempunyai kekuatan di mulut saya. Jadi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Saya sangat letih. Dia tersenyum dan berkata, awak tak buat apa-apa. Kenapa awak penat? Saya menjadi marah. Dengan uhush, rag-rag lompat ke atas katil dan mendarat dengan kuat di perut Hyun Ki. Menggaru lehernya, Hyun Ki terdiam. Saya sudah bersembunyi di dalam selimut, tetapi saya ketawa terbahak-bahak apabila saya melihat ini. Merancang untuk menambah ikan kepada rag-rag nanti. Hyun Ki membawa rag-rag keluar dari katil dengan muka gelap, kemudian datang dan meraih tangan saya, mengecilkan matanya dan berkata, Rain, kemari. Saya menelan air liur saya dan berkata, Yang Mulia, tuanku masih mempunyai kecederaan di leher dari si rag-rag. Dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. Saya cuma minta awak datang dan sapukan ubat pada saya. Apa yang anda fikirkan? Saya tak terjawab. Selepas menghabiskan masa yang lama untuk sapu ubat pada Hyun Ki, dia berkata perlahan, sebenarnya, saya tidak pernah merancang untuk berurusan dengan keluarga anda. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada mereka. Saya terkejut. Apa? Jadi apa yang awak cakap semalam hanyalah ugutan kepada saya? Hyun Ki jelas sangat bangga dengan kelicikannya. Dia tersenyum cerah dan berkata, Abang Long kamu sepatutnya boleh datang ke istana untuk berjumpa dengan kamu dalam masa terdekat. Sila bersedia. Saya terkedu seketika. Mana awak tahu? Saya tahu segala-galanya. Rain. Dia mencium mata saya. Jika dia tidak menjaga awak sebelum ini, saya tidak akan mengarah jeneral untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu ayahanda saya. Dia mencium bibir saya terus, dan kemudian berkata, mereka yang telah membuli awak telah ditahan. Rain, awak tidak perlu mengambil berat tentang mereka lagi. Awak telah berkahwin dengan saya, sekarang awak hanya perlu melihat saya. Hari itu, kegilaan Hyun Ki mula-mula muncul, tetapi saya tidak menyedarinya lagi. Selepas peperangan, adik lelaki Gundit Seo mencapai kemenangan sebagai jeneral dan menjadi terkenal.
Malah ramai orang memuji adik-beradik berdua itu. Untuk mengalu-alukan tentera, Hyun Ki mengadakan jamuan istimewa dan hanya membawa seorang gundiknya, Gundik Seo, untuk hadir. Bagi saya, sebagai permaisuri, saya secara semula jadi menunggu untuk melihat Abang Long saya di harem. Dalam kalangan adik-beradik saya, Abang Long saya mempunyai hubungan yang paling rapat dengan saya. Ibu mertuanya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ibu saya. Jadi dia menjaga saya selepas ibu saya meninggal sebab jatuh sakit. Tetapi terdapat banyak putera-putera dan persaingan yang sengit untuk mendapatkan kuasa. Jadi dia sentiasa mengalami kesukaran dan terhad dalam apa yang dia boleh lakukan. Tetapi itu tidak menghalang saya daripada rapat dengannya. Apabila saya dijangka menyebabkan kemudaratan kepada negara dan rakyat, dia berkata kepada ayahanda saya bahawa kita tidak boleh percaya dengan kabar angin seperti itu. Ayahanda saya sedang menikmati tarian ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sedikit jijik, sejak dia dilahirkan, segala-galanya di negara kita telah bermasalah. Jika ada kabar angin, pergi dan bertanya kepada mereka, penduduk-penduduk, jika mereka mempercayainya. Penduduk-penduduk mempercayainya tanpa ragu-ragu. Semasa saya masih muda, saya keluar bermain di luar istana. Setelah saya dikenali, saya dikutuk oleh beberapa orang dan disambut dengan salam teluh dan sayuran. Abang Long sangat kecewa pada hari saya dihantar kepada Hyun Ki. Dia mengeluh, Ren, jika boleh, jangan kembali. Negara ini sudah tidak dapat diselamatkan, tetapi walau bagaimanapun, ketika tentera Hyun Ki menyerang, Abang Long masih bertahan dengan tabah dan enggan menyerah kalah. Apabila kami bertemu lagi, Abang Long bermata merah dan berkata, Rau, berat badan anda telah turun, Bertambah, saya terdiam. Saya berkata kepada Abang Long saya, makanan di sini lebih baik. Menjadi gemuk tidak dapat dielakkan. Abang Long melihatnya dengan teliti dan mengangguk. Memang, kemudian perkara pertama yang kami lakukan apabila kami bersatu semula ialah makan banyak-banyak. Selepas makan dan minum, Abang Long bercerita secara terperinci. Pada hari peperangan diisytiharkan. Menteri-menteri negara asal saya secara automatik dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan menyokong serangan dan kumpulan lain menyokong penyerahan diri. Mereka bergaduh selama beberapa hari. Apabila tentera tiba di sempadan, tentera-tentera semuanya tukar menyokong penyerahan diri. Hanya Abang Long saya masih bertahan dan kesorangan menghantar tentera ke barisan hadapan untuk melawan. Sukar untuk membezakan kemenangan antara kedua-dua belah tentera. Apabila ayahanda tergesa-gesa datang untuk menyerah diri, Abang Long tengah bertarung dengan mata merah, angin musim duru bertiup dan gendang perang dipukul. Tetapi bendera tentera tidak lagi berkibar dan gendang perang tidak lagi berbunyi. Abang Long berkata, apabila saya melihat ayahanda berdiri di hadapan tentera dan menyerah diri, saya hanya merasa ironis. Saya tidak tahu bagaimana untuk melegakan Abang Long. Seperti yang dikatakan oleh Abang Long, ada sesuatu yang tidak kena dengan negara kami dari akar unsurnya. Walaupun dia berjaya bertahan pada masa ini, akan ada banyak kali pada masa hadapan yang tidak dapat bertahan. Jika seorang pemerintah tidak baik, negaranya akan hancur. Bagi penduduk negara kami, mungkin masa-masa sukar ini bakal berakhir. Setelah lama berdiam diri, Abang Long bertukar reda dan mengusap kepala saya sambil berkata, adik sudah makan terlalu banyak, mari abang bawa jalan-jalan. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kemana hendak pergi? Abang Long, penjara. Saya terdiam, saya bertanya, adakah ini disuruh oleh Hyun Ki? Abang Long menyentuh hidungnya dan berkata dengan rendah hati, ya. Itu masuk akal. Saya berdiri dengan kemas dan berkata, mari pergi. Abang Long bergumam, adik mendengar cakap dia, saya berasa keliru. Kalau begitu, abang tidak dengar cakap dia ke? Kalau tidak, kenapa abang bawa saya ke penjara? Abang Long terdiam. Saya fikir jika Gundik Seo melihat adegan ini, dia pasti akan memarahi kami beradik tidak mempunyai integriti. Tapi apa yang Gundik Seo sibuk? Ayahanda saya dipenjarakan, serta sekumpulan adik-beradik yang tidak pernah saya temui atau tidak kelihatan sebelum ini. Bekas raja negara kini memakai seragam penjara, dengan rambut kusut dan muka kuyu. Perkara pertama yang dia katakan apabila dia melihat saya ialah, anak perempuan yang tidak berbakti. Sebaik sahaja dia selesai bercakap, dia ditendang oleh penjaga penjara di sebelahnya. Jangan kurang ajar di hadapan permaisuri. Saya bertanya kepada Abang Long, untuk apa Hyun Ki mahu saya berjumpa dengan ayah? Abang Long memandang ayah dengan pandangan samar. Beritahu kamu masa lalu ibu gundik kamu. Ayah berkata, cerita lama. Saya sudah lama melupakannya. Abang Long memandang ke arah lain. Sebelum ini sudah dipersetujui. Kalau ayah tak beritahu, ayah tahu apa akan jadi. Ayah masih mengutuk sama-samar. Pengkhianat. Selepas dia selesai mengutuk, dalam sel gelap, dia dengan berat hati bercakap tentang masa lalu. Pada tahun-tahun awal, ketika ayah masih seorang putera raja, dia menyamar dan menyelinap ke negara Hyun Ki pada masa dulu. Dia secara tidak sengaja telah dikomplot dan cedera parah. Ibu saya muncul pada masa itu. Gunung dan ladang yang tiada orang, ibu berbelas kasihan dan menyelamatkan ayah. Pada masa itu,
Ayah jatuh cinta pada ibu saya. Tetapi, ibu mengatakan bahawa dia tidak mencintai ayah. Ayah betul-betul kecewa dan kemudian secara paksa membawa ibu balik ke negara asal. Jika ibu saya seorang wanita kampung, maka negara ayah tidak akan menyedarinya. Tetapi, ibu saya sebenarnya anak bongsu bangsawan. Sebab selalu sakit sejak kecil, jadi memang tinggal di kampung dan tidak berminat dengan urusan duniawi. Tanpa disangka-sangka, ibu ditimpa musibah setelah bertemu dengan ayah. Pada masa itu, keluarga bangsawan ibu berada dalam keadaan huru-hara. Bangsawan atuk sedang sibuk cuba menstabilkan pasukan negara. Biasanya ibu saya sentiasa dilindungi oleh pengawal rahsia, jadi atuk tidak perasan masalah ibu. Tanpa diduga, ayah pada masa itu turut mengetuai sepasukan pengawal dan menggunakan kaedah kotor untuk menyingkirkan semua pengawal rahsia ibu. Apabila atuk bangsawan mengetahui perkara ini, ibu saya telah ditukar namanya dan terperangkap di istana ayah. Ayah pada masa itu terus mengetahui bahawa ibu saya adalah seorang yang luar biasa sejak pengawal rahsia muncul. Tetapi ayah masih bertekad untuk membawa ibu balik ke negaranya. Selepas ibu saya tersedar, ibu sangat membencinya sehingga ibu mencuba pelbagai cara untuk melarikan diri. Tetapi ditangkap sepanjang masa. Ayah mencintai ibu, tetapi ayah juga marah bahawa ibu tidak mencintainya. Ayah menggunakan paksaan dan dorongan, baik lembut maupun keras, tidak berjaya. Lama-kelamaan, dia tidak mengindahkan ibu. Walaupun ayah mengetahui bahawa ibu hamil dan melahirkan seorang puteri, ayah tidak mahu melangkah ke bilik istana ibu lagi. Ayah memeluk gundik kegemaran barunya dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita bermain muzik dan kemudian menari." Saya tidak pernah mengetahui masa lalu yang begitu terperinci. Saya juga tidak tahu bahawa ibu saya telah menderita begitu banyak. Dalam ingatan saya, ibu sentiasa bersikap lembut. Sesekali akan ada sedikit kesedihan di antara keningnya, tetapi apabila matanya bergerak ke arah saya, semua itu hilang. Dia hanya akan memanggil saya dengan lembut, "Ren, Ren, kemarilah. Ibu akan mengajar kamu sesuatu yang baru hari ini." Ibu mengajar saya kemahiran menanam sayur dan menternak ayam. Selain itu, ibu juga boleh menganyam belalang, menangkap burung pipit, dan lain-lain. Saya selalu menganggap ibu seorang wanita petani biasa, tetapi saya tidak pernah menyangka ibu adalah anak kepada bangsawan. Apabila saya melihat lelaki tua yang jahat di hadapan saya berasa sedikit sakit hati. "Ren, okey. Abang Long berkata, sepatutnya tidak baik bagi tahu adik, Tetapi Hyun Ki mengetahuinya dan berharap saya mengetahuinya juga. Saya tiba-tiba memahami tujuan Hyun Ki. Saya memandang ayah dan berkata sambil tersenyum, saya akan berterima kasih kepada Hyun Ki sebab memusnahkan istana ayah. Wajah ayah berubah dan tiba-tiba dia marah. "Kamu anak perempuan yang tidak berbakti. Apa yang kamu katakan ini?" "Saya ayah, tetapi kamu tidak tahu kebaktian. Kamu teruk seperti ibumu." "Aku suami dia, tapi dia..." Terdapat banyak perkataan-perkataan marah, tetapi saya tidak mahu mendengarnya lagi. Jadi saya pergi dengan Abang Long saya. Selepas saya keluar dari penjara, saya melihat matahari yang bersinar dan bertanya kepada Abang Long saya tentang rancangan masa depannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Sayakah yang boleh membuat keputusan?" "Oh, ya, negara asal kami telah dimusnahkan. Kini keluarga diraja semuanya adalah hamba negara takluk, tawanan perang. Mereka tidak dapat mengawal apa-apa. Tetapi sekarang saya mempunyai motif mementingkan diri sendiri. Sekurang-kurangnya saya tidak mahu Abang Long berakhir seperti mereka. Jadi saya berkata, jika Abang Long mempercayai saya boleh membantu Abang Long membuat keputusan." Dia terkedu seketika. "Adik nak buat apa?" Saya sangat serius. Hanya menggoda Hyun Ki saja." Abang Long terkejut. Apa?" Kenyataan ini pasti sampai ke telinga Hyun Ki. Dia sengaja menghantar seseorang untuk memberitahu saya bahawa dia tidak akan bersama sesiapapun malam ini. Perkara remeh sebegitu pun diceritakan kepada semua orang. Saya agak buntu. Apabila Chul mengetahui bahawa saya akan menggodai Hyun Ki, dia menyatakan sokongan kuatnya. Dia menghabiskan setengah hari untuk mendandani saya, dan pakaian yang aneh itu mengejutkan Ragrag sehingga Ragrag langsung tidak mengenali saya lagi. Saya terdiam. Keinginan gadis ini untuk mendapat sokongan Maharaja memang tidak pernah hilang. Chul sangat berpuas hati. Permaisuri cantik seperti bidadari, dan ini pasti akan menggembirakan tuanku. Jadi saya dihantar ke bilik Hyun Ki. Apabila saya tiba, dia masih mengendalikan hal ehwal negara di bilik kerja imperial. Jadi dia meninggalkan saya menunggu sendirian di bilik, sama seperti hari pertama saya tiba. Sayang sekali saya dah bertukar manja. Dengan kepala yang penuh dengan mutiara dan memakai pakaian yang aneh, saya tidak dapat menyesuaikan diri. Jadi saya tanggalkan semua pakaian aneh dan cuma memakai pakaian mudah saja. Tunggu Hyun Ki, dan kemudian saya tertidur. Apabila saya tersedar, Hyun Ki berbaring di sebelah saya, menjejak kening saya dengan hujung jarinya, dan melengkungkan bibirnya apabila saya membuka mata. Beginikah cara awak menggoda saya?"
Saya belum bangun sepenuhnya dan perkara godaan telah lama dilupakan. Sekarang saya hanya berguling ke dalam pelukannya, cuba memeluk pinggangnya yang kurus. Sebab sahaja tangan saya menyentuh kain, dia menolak tangan saya ke belakang. Suaranya sedikit dingin. Bukankah beta katakan beta sendirian malam ini? Beraninya permaisuri berbuat demikian? Saya berkelip dan akhirnya bangun, memandangnya dengan sanjungan. Saya tidak boleh lelap mata tanpa tuanku. Hyun Ki berkata, ayakah? Dia duduk dan bergerak lebih jauh daripada saya. Apabila beta datang ke sini, permaisuri sudah tidur dengan nyenyak. Tidak boleh lelap matakah? Saya terdiam. Bukankah sebab tuanku sudah lambat mengendali hal ehwal negara? Saya bergumam dalam hati, tidak berani menunjukkannya di muka saya. Jadi saya merendahkan postur saya dan mengenyitkan mata padanya. Yang mulia. Kiki, bolehkah berteman dengan Rin? Wajah Hyun Ki bertukar hudu seketika. Cukuplah. Jangan cakap lagi. Saya menurut dan kembali seperti biasa. Tengoklah, hamba memang tak boleh buat. Hamba tidak berkemampuan. Tuanku kan tahu? Menggoda? Aku tak pernah buat macam ni sejak aku lahir. Mesti pertama kali menjijikan. Hihi, sengaja menjijikan Hyun Ki. Hyun Ki tersenyum marah, mengambil sehelai pakaian yang telah saya tanggalkan dan diletakkan di sebelah katil dan mengangkat keningnya kepada saya. Rin, jika awak ingin menunjukkan keikhlasan, pakaikan ini. Itu adalah senjata rahsia yang disyorkan oleh Chul, sket kain lembut licin. Saya bergelut seketika, kemudian mengambil pakaian itu dengan patuh dan perlahan-lahan bersedia untuk menukar di hadapan Hyun Ki. Hyun Ki memandang saya lama dan akhirnya menarik saya. Rin, jika saya masuk ke neraka, saya heret awak bersama saya? Saya terkejut. Hyun Ki, saya mahu hidup. Dia tersenyum dan menutup bibirku. Awak tiada pilihan sekarang. Saya. Jadi kenapa awak tanya saya? Selepas malam yang tidak masuk akal, apabila saya bangun keesokan harinya, saya teringat bahawa saya ingin membantu Abang Long saya mendapat jawatan rasmi. Ini semua salah Hyun Ki sebab membuatkan saya lupa. Apabila dia balik dari urusan negara, dia melihat riak kemarahan di wajah saya dan terus dia faham. Saya akan mengaturkan urusan Abang Long kamu. Dia seorang yang berbakat dan bercita-cita. Jawatan rasmi yang Hyun Ki aturkan untuk Abang Long adalah untuk mengambil alih tanah negara yang asal. Yang pentingnya, dekri ini keluar beberapa hari yang lalu. Maksudnya, ia tidak kira sama ada saya menggoda atau tidak. Hyun Ki ketawa terbahak-bahak lagi. Sket kain lembut licin malam tadi sangat sesuai dengan Rin. Saya akan memerintahkan biro pakaian untuk membuat beberapa helai lagi dan menghantarnya ke istana kamu. Saya betul-betul dalam sikap tak apa, asalkan tuanku gembira. Hyun Ki bertanya kepada saya lagi apa yang saya mahu lakukan dengan ayah dan anak-anaknya. Saya rasa anda tahu semua peristiwa lalu. Jadi sekarang, pilihan di tangan anda. Tetapi saya memikirkan sesuatu yang lain. Adakah anda tahu perkara ini sejak awal? Dia mengangguk. Saya bertemu ibu anda ketika saya masih kecil. Dan kemudian dia menghilang. Jadi saya bertanya tentang maklumat itu. Butiran khusus telah ditemui oleh pengawal rahsia saya beberapa tahun lalu. Hyun Ki bertanya kepada saya, adakah anda benci dia? Dia tidak memberitahu siapa itu, tetapi dia dan saya sama-sama tahu siapa itu. Awak suruh saya jumpa dia dan bagi tahu saya benda-benda ni. Awak nak saya benci dia? Hyun Ki terkejut dan perlahan-lahan menyentuh belakang leher saya. Rin, saya tahu awak tidak suka bergaduh, tetapi awak harus membenci mereka yang patut dibenci. Adakah awak masih ingat emosi yang awak rasakan hari itu di penjara? Itu adalah kebencian. Berbanding dengan cinta, ia lebih kuat, bertahan lebih lama, dan boleh menyokong anda pergi jauh sekali. Saya memegang lengan baju Hyun Ki dan berkata dengan lemah, tetapi saya tidak mahu membenci. Kebencian terlalu memenatkan. Lagipun, saya tidak bercadang untuk pergi jauh sebab saya terlalu malas untuk berjalan, sama seperti satu hari. Dia menunjukkan kepada saya kipas yang dibuatnya daripada tulang haiwan dan memberitahu saya bahawa jika saya takut, saya boleh melarikan diri kembali ke negara asal. Saya menjawab, saya terlalu letih untuk bergerak. Hidup sangat suka jika anda perlu menumpukan tenaga anda untuk membenci seseorang. Ia akan menjadi terlalu memenatkan. Kesuraman di mata Hyun Ki hilang serta mata digantikan dengan senyuman penuh dan agak tidak berdaya. Awak akan menjadi terlalu malas untuk berbuat apa-apa pun suatu hari nanti. Saya mengangguk. Betul tu, ia tidak mustahil. Chul di sebelah mengeluh. Ayah akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Semua adik-beradik saya dihantar ke kawasan sempadan, kecuali Abang Long saya yang akan menjawat jawatan di tanah air. Pada hari berlepas, Abang Long menoleh ke belakang 3 kali setiap langkah. Berasa sangat berat hati untuk pergi. Jika hidup adik tidak berjalan lancar, adik mesti menulis surat kepada abang. Saya fikir ia lucu. Bukannya saya tidak dapat berjumpa abang lagi dalam hidup ini. Apa yang abang bimbangkan? Dia seolah-olah memandang Hyun Ki dan tersenyum kepada saya. Jika abang tidak mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan adik. Dengan perangai adik, adik pasti tidak akan datang berjumpa abang dalam 800 tahun.
Oh, ini memang benar. Akhirnya, Hyun Ki yang memanggil saya kembali dari lamunan saya. Rin. Angin kuat, mari balik. Selepas semua selesai, masih ada kabar angin yang tinggal, mengatakan bahawa sayangnya negara Gundik Seo telah dikalahkan pada masa lalu. Ketika itu, adik-beradik Gundik Seo adalah orang yang sengsara. Ini semua adalah klise dan ia tidak begitu penting. Cuma saya tidak tahu bila ia bermula, tetapi kabar angin berkata bahawa Maharaja sekarang bukan dari keluarga diraja, tetapi sebenarnya orang gantian sahaja. Hyun Ki tidak pernah memberitahu saya perkara-perkara ini. Saya hanya belajar tentang peristiwa lepas ini daripada Chul dan Gundik Diu. Dikatakan bahawa kedua-dua negara sepadan pada masa itu. Negara Hyun Ki pernah menghantar seorang putera raja ke negara asal Gundik Seo. Putera itu dikatakan adalah Hyun Ki. Sesetengah orang mengatakan bahawa sebenarnya putera raja ketika itu telah dianiaya oleh negara asal Gundik Seo dan telah hilang secara tiba-tiba. Kini Hyun Ki ini hanyalah seorang yang tidak dikenali yang telah mengambil identitinya. Pada masa yang sama, beberapa orang menggali latar belakang Hyun Ki dan mendakwa bahawa dia bukan raja yang baik hati. Sebaliknya, dia dikatakan sebenarnya kejam dan kejam. Tiba-tiba, soal moral di kalangan rakyat menjadi huru-hara. Saya mendengar bahawa dalam beberapa hari yang lalu, beberapa menteri telah menyatakan pendapat mereka secara terbuka mempersoalkan sama ada keturunan Hyun Ki adalah tulen. Mereka mengatakan bahawa kesetiaan mereka adalah kepada keluarga diraja dan tiada siapa yang dibenarkan untuk berpura-pura mengganti kerabat diraja. Hyun Ki tidak menjawab. Dia hanya menyayangi Gundik Seo secara terbuka seperti biasa dan datang mencari saya melalui tingkap pada tengah malam. Saya sentiasa merasakan bahawa dia telah kehilangan banyak berat badan. Jadi saya menilaknya apabila dia mencium saya dan berbisik, "Tidur awal, Kiki harus lebih banyak berehat." Matanya kelihatan bersinar di malam yang gelap. "Adakah anda kesian pada saya?" Saya berpura-pura tidak mendengar senyuman dalam kata-katanya. "Ya, saya takut jika awak hilang secara tiba-tiba, saya tidak dapat bergantung kepada sesiapa." Dia mencubit pinggang saya dan berkata, "Anda tidak mempunyai hati nurani." Aku tidak berkata apa-apa, hanya memeluknya. Selepas beberapa ketika, dia berkata, Rin, dalam beberapa hari, bolehkah awak pergi memburu bersama saya pada musim luruh?" Pada zahirnya ia adalah perbincangan, tetapi pada hakikatnya ia adalah pemberitahuan. Saya tidak berhak untuk menolak. Gundik Diu enggan datang bersama mereka dengan alasan dia perlu menjaga Mimi dan Ragrag. Sebaliknya, dia mengingatkan saya untuk memberi perhatian kepada keselamatan sehari sebelum saya pergi. Siapa yang perlu berjaga-jaga? Sememangnya, Gundik Seo yang pergi bersama. Sejak penyerahan negara asal saya, Gundik Seo memandang rendah saya dan tidak lagi mahu saya bersatu dengannya seperti dahulu. Saya gembira dia menjauhi saya, tetapi semasa musim memburu musim luruh, kami perlu berjumpa antara satu sama lain. Saya pada asalnya bimbang bahawa permaisuri akan terlalu sedih, tetapi muncullah permaisuri kelihatan baik. Dia tersenyum, tetapi ia hanya membuatkan saya tidak selesa. Saya menjawab dengan selamba. Saya makan dengan baik dan tidur lena setiap hari. Jadi secara semula jadi saya kelihatan baik. Betul ke? Dia tersenyum dan kelihatan sedih lagi. Saya mendengar bahawa di kawasan sempadan sangat sejuk. Saya tertanya-tanya jika adik-beradik permaisuri boleh makan dengan baik dan tidur dengan baik. Saya menguap, menyusahkan Gundik Seo untuk risau. Kalau Gundik Seo risau sangat dengan adik-beradik saya, kenapa tidak pergi ke sempadan suatu hari nanti dan cuba sendiri? Wajahnya menjadi pucat, dia memandang saya dengan jijik dan berhenti bercakap. Saya tahu dia memandang rendah saya, dan saya tidak mengharapkan dia memahami saya. Lagipun, saya mendengar bahawa keturunannya mempunyai hubungan yang rapat antara satu sama lain. Ia adalah perkara biasa untuk dia mengadu tentang sukunya. Hyun Ki melihat bahawa saya tidak mahu bercakap dengan Gundik Seo, jadi dia menawarkan untuk membawa saya memburu bersamanya. Tetapi saya malas untuk bergerak. Saya tidak tahu menunggang kuda. Dia berkata dengan ekspresi yang diharapkan, "Saya akan membawa anda menumpang. Atau anda boleh menunggu di sini dengan Gundik Seo untuk kepulangan saya. Saya akan pergi dengan awak." Kawasan pemburuan adalah hutan dengan daun. Daun yang gugur sekali-sekala. Dan bunyi gemesik tapak kaki kuda yang melangkah turun. Jika saya mengabaikan Hyun Ki yang memeluk saya dari belakang, adegan begitu cantik ini memang tidak dapat dilupakan. Saya menoleh ke sisi dan berkata, Hyun Ki, bukankah kamu sedang berburu? 2 ekor rusa sudah berlalu. Dia ketawa dan berkata, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian dia menarik kekang dan membiarkan kuda itu berjalan perlahan-lahan melalui hutan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah sekian lama, agak-agaknya telah sampai ke kedalaman hutan. Apabila anak panah terbang entah dari mana, kuda mula berlari liar, angin bersiul di telinga, dan anak panah yang tidak terkira banyaknya dilepaskan dari udara dari semua arah. Kebanyakannya telah dihalang oleh pengawal rahsia berdekatan, beberapa yang terlepas juga dielakkan oleh Hyun Ki.
Dia memegang kekang dengan sebelah tangan dan memegang pinggang saya dengan sebelah lagi. Dia masih boleh tersenyum dan berkata, adakah anda takut? Aku menekan kuat dadanya. Tidak tahu sama ada jantungku atau jantungnya yang berdegup kencang ketika ini. Saya mendengar diri saya berkata, sempatkah kita melarikan diri? Hyun Ki tergelak. Dadanya bergetar. Ren, kamu akan selamat. Anak panah yang dilepaskan ke arah kami akhirnya diterima oleh Hyun Ki. Apabila kuda itu jatuh ke tanah selepas terkena anak panah, Hyun Ki berguling-guling di atas tanah beberapa kali dengan saya dalam pelukannya. Di hadapannya, hanya ada hutan tebal yang tidak terduga. Seperti seluas-luas dunia ini, hanya Hyun Ki dan saya yang tinggal. Hyun Ki telah pingsan. Anak panah di belakangnya seolah-olah telah patah dengan sendirinya, hanya meninggalkan bahagian kecil. Sukar untuk melihat jelas kecederaannya. Tadi dia berkata, Ren, kamu akan selamat. Sebab, dia menyekat semuanya untuk saya. Atau mungkin, ini hanya untuk dia. Bodoh. Aku mengelap mukanya yang kusut masa itu, lalu menghiritnya ke tempat yang lebih tersembunyi dan bersandar pada pokok. Saya amat bertuah sebab ibu saya mengajar saya herbalia semasa saya kecil. Dengan ingatan saya yang sama-sama, saya mendapati beberapa herba di sekeliling untuk merawat luka. Kemudian saya mengetak gigi dan menarik anak panah dari belakangnya, dan menggunakan herba, dan kemudian mengoyakkan sebahagian pakaian untuk membalutnya. Saya sudah berpeluh dengan banyak sebab dia terlalu berat sehingga saya perlu menggunakan banyak kekuatan. Akhirnya, saya terlalu letih sehingga saya tertidur di sebelah Hyun Ki. Saya bermimpi pelik. Di penghujung mimpi itu, Hyun Ki tersenyum sedih kepada saya dan tidak berkata apa-apa. Sudah petang sekarang, dan Hyun Ki masih tidak sedar diri. Matahari terbenam, dan terdapat udara lembap dan sejuk di dalam hutan. Saya menyentuh dahi Hyun Ki, dan terdapat lapisan peluh yang nipis yang sejuk. Hati saya tiba-tiba tenggelam. Saya tidak mempunyai pilihan lain selain memegangnya dengan erat secara bersemuka, dan kemudian menggunakan kotnya untuk merapatkan kami. Cuba memberinya sedikit haba. Keadaan sekeliling semakin gelap, dengan sesekali bunyi burung yang tajam kembali ke sarangnya, dan bunyi gemesik haiwan yang melalui semak samun. Saya sedikit mengantuk lagi, tetapi saya tidak berani untuk tidur, jadi saya terus bercakap di telinga Hyun Ki, yang semuanya tidak mempunyai permulaan dan penghujung. Rag-rag semakin lama semakin besar, dan personalitinya menjadi nakal. Mereka semua mengatakan Rag-rag tidak tampan, tetapi saya rasa ia agak tampan. Bagaimana hendak saya katakan, ia mempunyai kecantikan yang amat pelik. Adakah anda berbohong kepada saya apabila anda memberitahu saya bahawa anda suka kastard telur? Saya juga membuat kastard telur untuk Gundik Diu, dan dia berkata ia adalah kastard telur yang paling biasa. Kalau awak tanya saya, memang salah awak biarkan 2 ekor rusa lari petang tadi. Jika tidak, kita taklah lapar sekarang. Sekarang gelap gelita, dan penglihatan saya tidak baik pada waktu malam. Mana saya nak dapatkan sesuatu untuk awak makan? Alangkah baiknya jika kita berada di luar bandar. Saya masih boleh mencuri beberapa sayur dan telur untuk awak. Hutan ini besar dan sukar untuk berjalan. Jangan salahkan saya jika awak mati kelaparan. Bila awak nak bangun? Awak yang kejutkan saya dulu. Sekarang giliran saya kejutkan awak. Saya banyak bercakap dan akhirnya mendengar suara sirak Hyun Ki. Saya tidak tahu. Awak banyak bercakap. Saya sakit kepala. Saya dengan gembira meletakkan kepala saya di dahinya, memastikan dia tidak demam, dan kemudian berkata dengan jijik, awak ditembak di belakang oleh anak panah. Kalau sakit pun, mesti sakit belakang. Dia tersenyum hambar. Kenapa awak tak lari? Saya memandangnya dengan tidak jelas dan berkata, adakah anda mendapat anak panah di otak juga? Dia hanya tersenyum. Saya tahu awak terpaksa mengikut saya ketika itu, tetapi sekarang saya mungkin tidak lagi menjadi maharaja. Saya tidak boleh memaksa awak. Jika awak mahu pergi, sekarang adalah masa terbaik. Hei, awak buat apa? Saya menggigit mulutnya dan berkata, saya mahu melihat betapa kerasnya mulut awak. Ren, saya berdiri dan mencela katanya, tak guna cakap banyak sangat. Kenapa tak tengok-tengok dan fikir macam mana kita boleh keluar? Dia mempunyai penglihatan malam yang sangat baik, yang merupakan satu-satunya perkara yang dia boleh harapkan. Hyun Ki tidak bergerak, masih memandangku. Saya benci cara dia kelihatan seperti ini, seolah-olah dia ingin ditinggalkan oleh saya. Sekarang, adakah anda fikir anda begitu berkuasa? Buat apa sahaja yang anda mahu saya lakukan. Tiada siapa boleh memaksa saya melakukan apa yang saya, Ren, benar-benar tidak mahu melakukannya. Adakah anda faham? Walaupun saya ingin pergi, saya perlu kembali ke istana untuk mengambil barang-barang saya dan membawa Rag-rag itu dengan saya. Adakah anda fikir saya boleh hidup dengan baik jika saya tinggalkan awak sekarang? Adakah awak hilang akal? Dia tidak memberitahu saya apa-apa, berkeras untuk mengatur segala-galanya tanpa beritahu apa-apa. Kemudian berpura-pura bahawa dia sanggup melepaskan saya sekarang. Walaupun saya bodoh, saya tidak akan membiarkan sesiapa memanipulasi saya seperti itu.
Saya tidak kisah apa jenis catur yang anda mainkan atau dengan siapa anda bermain. Sebelum saya keluar, saya telah membuat temu janji dengan Gundik Diu dan Chul untuk membawa 2 ekor anak kecil untuk mereka bermain. Adakah anda fikir anda berhutang banyak dengan saya? Awak harus membayar saya mengikut kehendak saya. Mula-mula bawa saya keluar dari hutan buruk ini. Kemudian tangkap saya 2 ekor anak. Dan akhirnya bawa saya kembali. Saya bercakap lama, tetapi masih merasa tidak senang. Jadi saya menukar topik. Atau adakah anda jatuh cinta dengan Gundik Seo? Jadi anda ingin mencari alasan untuk melepaskan saya? Hyun Ki, lelaki yang tidak berhati perut. Sebaik sahaja mood sudah terpasang. Hyun Ki berdiri dan memeluk saya, menghalang mulut saya yang berceloteh. Selepas beberapa lama, dia mengeluh, mulut kamu yang kecil ni. Saya masih marah dan memalingkan kepala saya dari dia. Tetapi dia menahan balik muka saya. Saya minta maaf, saya tidak akan menghalau awak, katanya mesra. Jadi awak tidak boleh berkata apa-apa tentang meninggalkan saya lagi. Saya tak pernah cakap. Awak cuma fikir sendiri. Dia diam seketika. Nampaknya begitu. Saya terdiam. Jadi apa yang berlaku dalam fikiran orang ini sepanjang hari? Hyun Ki tanpa segan silu mencondongkan badan ke hadapan dan menggosok muka saya dengan hujung hidungnya. Awak tidak pernah pun berkata awak tidak akan meninggalkan saya. Saya tak bodoh. Awak selalu lari ke istana Gundik Seo. Kenapa saya perlu cakap benda macam tu? Dia ketawa kecil. Cemburu, saya tidak mahu menjawab. Jadi saya menukar topik dan berkata, adakah bahu awak sakit lagi? Seolah-olah baru teringat. Dia menarik nafas keterlaluan. Sakit, saya curiga. Adakah ia sangat menyakitkan? Dia mengangguk. Ya, saya berkata. Hehe, pandang mukalah. Selepas pergaduhan selesai, Hyun Ki membawa saya keluar dari hutan dengan penglihatan dan ingatan yang sangat baik. Dan kebetulan bertemu dengan orang yang sedang mencari kami. Di bawah cahaya itu juga saya perasan bahawa wajahnya putih menakutkan dan dia kelihatan sangat lemah. Saya takut bahawa ketenangannya sebelum ini hanya lakonan. Mata saya serta-merta menjadi merah. Dan saya sangat cemas memanggil doktor istana. Tetapi Hyun Ki menepuk tangan saya meyakinkan. Tidak mengapa, saya berjanji kepada awak bahawa saya akan hidup dengan baik. Kata-kata itu telah lama diucapkan sehingga saya hampir melupakannya. Pada ketika ini saya menggosok mata saya dan berkata, kalau begitu jangan mungkir janji. Anda masih perlu menangkap anak untuk saya. Bibir pucatnya melengkung menjadi senyuman. Dan dia berkata kepada orang lain, biarkan permaisuri keluar dan berehat dengan baik. Saya benar-benar lesu, jadi saya tidak menolak. Jadi saya keluar dengan patuh, makan, mencuci, dan tidur dengan nyenyak. Ia adalah hari kedua selepas dia bangun dari tidur. Doktor istana telah memeriksa dan mendapati bahawa kecuali kecederaan bahu, tiada apa-apa yang serius. Hyun Ki kini sedang berehat. Saya tidak mahu mengganggunya, jadi saya berdiri di hadapan pintu tirai dan bertanya kepada pengawal itu. Adakah anda mengetahui siapa yang melakukannya? Hyun Ki pernah memberitahu saya bahawa perasaan yang saya rasakan di penjara pada hari itu ialah benci. Dan kini saya merasakannya semula. Mungkin Hyun Ki telah memberi arahan. Dan pengawal tidak menyembunyikannya daripada saya. Orang daripada Gundik Seo. Di antara adik-beradik Gundik Seo, seorang cuba menganiaya Hyun Ki di tempat pemburuan. Yang seorang lagi menggerakkan tentera di bandar untuk merampas takhta. Tetapi Hyun Ki mungkin telah mengetahui segala-galanya dari awal. Ia tidak berjaya. Begitu juga rampasan takhta. Sejurus selepas kemalangan Hyun Ki malam tadi. Mereka berdua telah ditangkap. Saya tidak dapat membantu tetapi tertanya-tanya sama ada kecederaan di bahu Hyun Ki juga sebahagian daripada rancangannya. Dengan pemikiran ini, saya bertanya kepada Hyun Ki soalan yang sama semasa saya memberinya sup herba. Dia tidak kelihatan terkejut dan mengangguk dengan tenang. Hela pahit. Saya terdiam. Saya tidak faham. Kenapa? Saya ingin tahu sama ada awak sayangkan saya. Saya hanya merasa bodoh. Jika saya tidak mencintai awak. Kenapa pula saya bersama dengan awak? Hyun Ki berfikir sejenak. Memandangkan watak kamu, apa pendapat kamu? Saya terdiam. Alamak, betul juga cakap Hyun Ki. Hyun Ki meneruskan tanpa tergesa-gesa. Adakah anda ingat apa yang saya ajar anda sebelum ini? Ia dipanggil kebencian. Dan anda berkata ia terlalu sukar. Jadi sekarang saya akan mengajar anda sesuatu yang lain. Rin, apa yang anda katakan kepada saya malam tadi, itu namanya cinta. Saya melihat kedegilan dan kegilaan di matanya, dan tiba-tiba memahami sesuatu. Jika saya memutuskan untuk meninggalkan awak sendirian malam tadi, apakah yang akan berlaku pada saya? Hyun Ki aku. Adakah anda masih ingat kipas yang diperbuat daripada tulang haiwan yang saya tunjukkan kepada anda? Saya sebenarnya bukan orang yang baik hati sangat. Saya telah memerintah dan menghukum banyak orang di sudut yang anda tidak ketahui. Jadi saya memang tidak baik hati sangat. Memang beginilah saya ini, Rin. Saya berfikir sejenak dan menghela nafas. Kalau begitu awak memang tidak baik. Hyun Ki terdiam. Hyun Ki mencebaikan sudut bibirnya. Selain ini,
Adakah anda tidak mempunyai pendapat lain? Saya mengangguk. Cepat sembuh, awak masih berhutang dengan saya 2 ekor anak. Hyun Ki berhenti bercakap dan hanya merenung saya, yang membuatkan saya berasa berdiri bulu roma. Akhirnya, saya melangkah ke hadapan dan mencium sudut mulutnya dan mengerutkan muka saya. Sangat pahit. Dia tersenyum tiba-tiba, menekan belakang kepala saya dan akhirnya berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini anda boleh merasainya. Sup herba yang baik adalah pahit. Saya menjeling ke arahnya. Penyangak. Selepas Hyun Ki memulihkan lebih baik, sekumpulan kami kembali ke istana bersama 2 ekor anak. Akhirnya, Gundik Diu dan saya merenung antara satu sama lain dan mencadangkan. Bolehkah kita memasak kepala anak malam ini? Saya berasa indah. Semua kejadian sebelum ini telah disiasat dan didedahkan. Perisik di hutan, serta perisik yang disekat oleh Gundik Seo pada jamuan istana sebelum ini. Semuanya dilakukan oleh adik-beradik Gundik Seo. Dalam tempoh ini, adik lelaki Gundik Seo juga melakukan jenayah seperti merekrut tentera secara rahsia, merancang kejahatan, dan membentuk kumpulan untuk kepentingan peribadi. Hubungan rahsia Gundik Seo dengan negara terdahulu juga terbongkar. Pendek kata, adik-beradik itu menjadi terkenal sekelip mata dan kedua-duanya dipenjarakan. Malam itu, Gundik Seo meminta saya berjumpa dengan saya, tetapi Hyun Ki mahu membawa saya bersamanya. Gundik Seo masih meluruskan tulang belakangnya dan tidak lagi menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya. Beraninya awak datang bersama? Dia berkata dengan pahit kepada Hyun Ki. Hyun Ki memeluk saya dan berkata dengan malas. Bukankah anda hanya mahu memberitahunya tentang saya? Jadi mengapa saya, watak utama, tidak boleh hadir? Saya tidak suka perbualan teka-teki seperti ini. Jika anda mempunyai sesuatu untuk dibincangkan, bincanglah terus. Jika tidak, saya akan pergi. Saya juga membuat temu janji dengan Gundik Diu untuk memasak daging babi rebus malam ini. Gundik Seo memandang wajahnya yang berkata, kamu sungguh menyedihkan. Tahukah kamu siapa laki kamu ini? Saya segera menjawab. Seorang yang tidak baik hati. Kemudian Hyun Ki mencubit pinggangku. Saya menolak Hyun Ki dan berkata, anda keluar dan saya akan berbisik kepada Gundik Seo. Hyun Ki terdiam. Gundik Seo juga terdiam. Saya duduk bertentangan dengan Gundik Seo, memegang kepala saya dan berkata, baiklah, apa yang awak mahu beritahu saya? Apa yang anda ingin katakan? Ia hanya perkara terdahulu. Hyun Ki memang bukan putera raja ketika itu. Dia adalah sidang muda yang datang bersama putera raja. Kenapa pula Gundik Seo begitu yakin? Itu sebab putera raja yang hilang adalah di bawah rancangan Diraja Gundik Seo. Tiada siapa yang menyangka bahawa sida kecil itu kemudiannya akan berpura-pura menjadi Hyun Ki. Saya mengelap muka saya dan tidak percaya. Adakah anda pasti dia seorang sidang muda? Bukan pengawal muda atau sebagainya? Mestilah, apa maksud awak? Saya menyentuh dagu saya. Baiklah, setahu saya, Hyun Ki bukan seorang sida. Mata Gundik Seo tiba-tiba menggeletar, dan selepas beberapa ketika dia tersenyum pahit. Tidak hairanlah, saya fikir kemenyan itu tidak memberi kesan kepadanya sebab dia seorang sida. Selepas jeda, dia bertanya saya lagi. Dia menghukum ayahanda kamu. Bagaimana kamu boleh bersamanya? Saya tidak mahu menjelaskan terlalu banyak. Situasi setiap orang berbeza. Jika apa yang anda ingin beritahu saya ialah identiti Hyun Ki, maka saya rasa itu sudah cukup. Baru sahaja saya hendak bangun dan pergi. Gundik Seo menghalang saya sekali lagi. Tidakkah anda fikir orang seperti itu menakutkan? Sebagai orang sebelah bantal anda, dia begitu licik. Saya mengangguk bersetuju. Ia agak menakutkan. Kalau begitu kenapa kamu tidak tinggalkan dia? Saya layak menerimanya, malas untuk berlari. Malam itu Hyun Ki memberitahu saya bahawa dia sebenarnya seorang putera juga. Tetapi dia dilahirkan dari seorang pembantu istana dan sangat tidak popular. Pada masa itu, hanya putera raja itu yang baik kepadanya. Jadi dia menyamar dan pergi ke negara asal Gundik Seo bersamanya. Tak sangka pula mendapat nasib malang ini. Untuk membalas dendam, dia terpaksa berpura-pura menjadi putera abangnya dan kemudian bersungguh-sungguh membangunkan negara dan meruntuhkan negara asal Gundik Seo. Saya terpaksa mengeluh. Cerita yang memberi inspirasi. Hyun Ki terdiam. Hyun Ki menggosok leher saya. Anda tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan? Oh, ya. Kemudian saya teringat sesuatu. Gundik Diu meminta saya untuk merayu anda untuk membenarkan dia keluar dari istana. Ternyata Hyun Ki menahannya di sini hanya untuk menghilangkan kebosanan saya dengan saya. Sekarang dia telah berjaya menguruskan hal ehwal negara. Gundik Diu juga merasakan bahawa istana itu terlalu membosankan. Jadi dia mahu pergi. Ini perkara kecil. Hyun Ki mencium saya. Adakah anda mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan? Saya berfikir sejenak. Adakah masa untuk berehat? Hyun Ki sangat marah sehingga dia menggigit saya. Saya ketawa. Baiklah, biar saya tanya, kenapa Eun Rin tidak meninggalkan Hyun Ki yang tidak baik hati ini? Pada ketika itu, nafas Hyun Ki seperti terhenti. Saya memeluknya kembali dan berbisik di telinganya, sebab Eun Rin belajar cinta. Kebencian sangat memenatkan, tetapi mencintai anda lebih mudah.